Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sama jugalah dengan anak-anak. Usaha mendidik mereka harus dimulakan sejak dari awal usia kerana waktu beginilah tabiat mereka paling mudah dibentuk. Baru-baru ini, tular di media sosial mengenai seorang bapa, Zahir Alauddin Abdul Hamid, 41 tahun, yang mendidik anak-anak termasuk anak lelaki melakukan kerja-kerja mengemas rumah. Melalui perkongsian video pensyarah kanan Jabatan Foto Media Kreatif UiTM Puncak Alam Selangor ini, keempat-empat anaknya, Aryan Muslim 13 tahun, Amna Medina 11 tahun, Arslan Muslim 10 tahun dan Anya Medina 5 tahun, dilihat bukan sahaja membantu mengemas rumah, malah turut membantu memasak di dapur serta bijak melayan tetamu yang berkunjung ketika Hari Raya Aidilfitri. Perkongsian ini mendapat sambutan luar biasa daripada warga maya, terutama dalam kalangan ibu bapa yang terinspirasi sehingga berjaya meraih lebih 630,000 tontonan dan melebihi 100,000 tanda suka di TikTok. Usaha murni ini membuktikan bahawa asuhan yang betul sejak dari awal mampu melahirkan anak-anak yang bukan sahaja berdikari, malah dapat mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pemimpin keluarga kelak.